So untuk jimat masa, jimat tenaga, memang kena buat keputusan sendiri. Kalau tak pasti, betul tak pasti, sebaik-baiknya tanya, minta petunjuk dari Allah. Minta petunjuk dari Allah, Allah akan bagi petunjuk. Allah akan bagi petanda-petanda dia. Yakin. Okay? Yakin Allah akan bagi yang terbaik dari yang terbaik. Yang dalam hati you sekarang ni, hati you, fikiran you, keputusan yang you dah buat sekarang ni, pasti tak pasti. Tapi sebenarnya, benda tu betul. Tapi, rasa macam tak pasti. Sebab tak dapat sokongan pada orang keliling. Tapi benda tu betul sebenarnya. Fizzah dah alami. Semua orang alami benda ni. Apa jawapan dia? Teruskan. Benda tu betul. Benda tu betul. Apa dalam hati you sekarang, dalam fikiran you sekarang, rasa macam tak pasti sebab tak dapat sokongan, support. Ataupun tepukan daripada orang keliling. Ataupun mungkin orang kita sayang. Tapi tak dapat support tu, abaikan. Abaikan. Sebab tu sebenarnya is your own happiness. Your own happiness maksudnya bila you buat keputusan you tu yang sekarang ni, you teruskan, you memang puas hati. Puas hati, you akan dapat hasil yang you nak. Ataupun mungkin insyaAllah lebih lagi. Kalau tak dapat hasil yang you macam you jangka pun, tapi you puas hati. Sebab you dah cuba. So you tahu hasil dia macam mana. So lepas ni kita cuba pula pilihan lain. Option lain. So kita dah jimat masa, jimat tenaga, tak salahkan siapa-siapa. Betul? So teruskan. So apa yang dalam hati you sekarang ni, dalam fikiran you, okay, tiba idea tu datang semua. Actually kita fikir benda tu, kita buat diri rasa bahagia, happy. Benda tu betul. So teruskan. Okay, teruskan. Yakin dengan diri sendiri, Allah ada, benda tu betul, niat kita betul, niat betul, benda tu betul, masih dalam ajaran agama Islam ataupun dalam landasan yang betul, tak sakitkan siapa-siapa, tak kacau siapa-siapa. Teruskan. Yakin dengan diri sendiri, Allah ada, teruskan. Okay? InsyaAllah, kalau benda tu berhasil, orang yang tak support tadi tu, datang jumpa you, dia akan cakap, baguslah idea you, macam mana you boleh fikir macam ni. Sebab tu teruskan. You rasa benda tu betul, niat you betul, dalam landasan yang betul, tak sakitkan siapa-siapa, tak kacau siapa-siapa. Teruskan. Sebab you ada idea tu, pemikiran macam tu, perspektif, cara pandangan macam tu dari Allah. Okay, dari Allah. So bila dari Allah, benda tu bagus, benda tu betul. So, teruskan. Okay, insyaAllah.